Bagaimana nak menghadapi ujian hidup dengan hati yang tenang? Yang pertama, tak ada dah obat dia melainkan dengan ingat Allah. Orang yang tak ingat Allah, dia jadi gelisah. Dia meniaga, tak jadi macam kawan dia kabar. Kawan dia kabar dah, kalau mu meniaga gini, untung kat lagi. Pang, dia pun buat habis modal 30,000, dah untung. Pang. Ingat pada Allah. Nampak? Hidup kita orang beriman, anak kuci dia, dia. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah nak, itu akan berlaku. Apa yang Allah tak nak, tidak akan berlaku. Untungnya orang beriman ini, bila meniaga dia laku, dia akan sebut Alhamdulillah. Kalau rugi, dia kata Innalillah. Dua-dua dapat syurga belaka. Untung pun masuk syurga, rugi pun masuk syurga, kerana hati mantap isbat dengan Allah. Betul tak? Orang kafir, dah. Bila untung, dia puji Tuhan dia. Bila rugi, dia maki pula Tuhan dia. Faham lagi? Nah, dia belebel pula. Kita bukan macam orang kafir. Orang kafir ada lagi setengah tu. Nah, yang Qadariyah, macam orang putih ke orang Korea, Jepun, kalau untung besar, dia berasa dia hebat. Kalau rugi, dia bunuh diri. Nah, kerana apa? Kerana tidak ada pergantungan hati dengan Allah. Nah, jadi meniaga ingatlah, yang memberi, yang berusaha, yang ikhtiar kita. Yang pergi cari kedai, yang pergi cari buat periuk belanga gitu gini, kita. Yang memberikan kejayaan Allah. Jangan pegang dengan alat-alat. Bila kita dah berusaha, serah kepada Allah. Nah, orang yang sudah serah pada Allah, rugi niaga kain, dia jual kapek pula. Rugi niaga kapek, dia jual nasi kabu pula. Tak jadi nasi kabu, dia buat nasi kawuk pula. Tidak ada putus asa sama sekali. Soalan seterusnya,